Hai korang, nak tanya satu soalan boleh? Korang pernah tak tengah scroll TikTok tiba-tiba lalu kat FYP korang ada satu individu ni mempertikaikan tentang hak keistimewaan orang Melayu. Korang mesti marah kan? Ini kalau korang jumpa, kalau dapat jet sekali, mesti sedap. Macam baru-baru ni, ada satu ahli politik ni mempertikaikan tentang hak keistimewaan orang Melayu. Daripada parti mana ataupun siapa, saya tak nak sebutlah. Disebabkan isu-isu inilah yang membuatkan saya terpanggil untuk membahaskan satu istilah politik iaitu kontrak sosial. Apa itu kontrak sosial? Kenapa dia wujud? Masih relevan ke untuk masa sekarang? Mari kita bahas isu ini dalam kami punya lakonan. Saya, Muhammad Daniel Afendi bin Muhammad Rudi. Hai, nama saya Muhammad Ali Daniel bin Jeffrey. Kami memainkan peranan sebagai murid. Fendi, tolong pegang sekejap. Hai, saya Adam. Saya pula mainkan watak sebagai cikgu. Are you ready? Tu ada Cikgu Adam dah. Jom kita jumpa dia. Assalamualaikum Cikgu Adam. Ya Waalaikumsalam Ali. Fendi, apa khabar? Cikgu, Kenapa? tadi saya baru habis kelas Noria. Dia ajar mengenai kontrak sosial. Tapi saya tak faham lah. Saya macam tak clear lah. Boleh tak cikgu tolong saya terangkan balik mengenai kontrak sosial? Tak, sekarang itu masalah awak ke masalah saya? Kalau awak tak faham, awak tanyalah dia sebenarnya awak faham. Saya bukan cikgu yang ajar kelas kamu. Cikgu ni kalau tak nak tolong cakap lah. Saya cari orang lain lah. Capek lah. Sini. Cikgu gurau ke? Nak gurau pun tak boleh. Bagi kan? Duduk. Duduk. Kontrak apa kamu tu izin? Kontrak sosial lah. Kontrak sosial. Okey. Cikgu cuba explain cara cikgu untuk faham kontrak sosial ni, kita kena tahu latar belakang tanah Melayu sebelum kita merdeka. Korang nak tahu, waktu tu tanah Melayu didiami oleh 3 kaum utama, which is Melayu, Cina and India. Tapi sebenarnya kan, ketiga-tiga kaum ni taklah begitu rapat. Kenapa macam tu? Itulah budak-budak Gen Z macam kamu apa tahu. Sebenarnya punca utama kepada perdagangan kaum di tanah Melayu ni disebabkan oleh British lah. British buat apa? British kan amalkan dasar pecah dan perintah, di mana setiap kaum diberikan peranan ekonomi yang berbeza. Orang Melayu kebanyakan ini tinggal dekat kampung. Mereka bekerja sebagai nelayan, petani. Kaum Cina pula, diorang tinggal di bandar dan mereka bekerja di nombor biji timah. Manakala kaum India pula, mereka bekerja di ladang getah. So, setiap kaum ni hidup dalam dunia masing-masing. Jarang sangat bercampur. Maksudnya dia tak ada interaksi antara kaum lah. Exactly. Disebabkan jarak ni lah timbul satu isu besar. Like macam mana kita nak bina satu negara yang bersatu kalau rakyat kita sendiri tak kenal satu sama lain? Betul tak? Kalau tak ada usaha nak satukan semua kaum ni, takut nanti bila kita merdeka nanti negara jadi huru-hara. Lagipun masa tu kalau nak merdeka, British letakkan syarat. Syarat tu adalah kaum Melayu, Cina and India kena tunjukkan yang diorang boleh bekerjasama dalam satu parti politik. Kalau tak ada kerjasama ni, say no tu merdeka lah, British kata. Tambah lagi, orang Melayu masa tu memang berat hati sangat nak bagi kewarganegaraan dekat kaum Melayu. Orang Melayu masa tu bukannya apa. Orang Melayu masa tu ekonomi mereka taklah buat kaum lain yang terlibat dalam bisnes. Jadi kalau tiba-tiba nak bagi hak sama rata dekat orang bukan Melayu ni makin terminggir lah kan. Betul tak? Betul cikgu. Kamu ni cikgu tak habis lagi tau. Sama Tapi kaum Cina dengan India ni pula ada benda lain yang diorang tak puas hati. Sebab diorang kan dah lama duduk kat tanah Melayu. Diorang dah kontribut dalam ekonomi, bayar cukai apa semua. So diorang rasa takkanlah kami tak boleh jadi rakyat penuh kot. Diorang takut kalau tertubuhnya Malaysia ni, hak diorang tak terjaga. Kena tindas, susah nak masuk politik kan, macam-macam lah. Jadi masing-masing gerak kepala dan rasa diri dia yang paling betul. So at the end of the day, orang Melayu nak pertahankan hak diorang, Cina dan India pula nakkan hak yang sama rata. Jadi kat sinilah kontrak sosial main peranan dalam mencapai kesatuan kan cikgu? Tak silap saya, kontrak sosial ini adalah hasil perbincangan antara Tunku Abdul Rahman Tan Celok dengan VT Sambatan. Selepas mereka berjumpa dan berbincang dengan wakil rakyat. Betul tak cikgu? Betul sekali. Pandai pun awak ni Ali. Cuba cerita sikit kat cikgu apa hasil daripada rundingan mereka yang awak ingat? Saya ingat saya lah. Dalam rundingan itu, orang bukan Melayu diberi kewarganegaraan secara risoli. Which mean anyone yang lahir dekat tanah Melayu secara automatically jadi warga negara lah kan. In return, hak istimewa orang Melayu dikekalkan terutamanya dalam pendidikan dan ekonomi seperti yang tertera pada perkara 153 perlembagaan. Betul sekali. Okey, Afendi apa pula yang awak ingat? Tak silap saya, bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan. Macam tu So bahasa lain tak dipakai macam tu? Bapak racist. Boleh je, bahasa Melayu tu wajib untuk urusan rasmi.
Tapi bahasa lain pun boleh je gunakan untuk dalam kehidupan harian. Oh, lagi. Lagi satu, agama Islam dijadikan sebagai agama rasmi, tapi rakyat tetap bebas mengamalkan agama masing-masing. Macam tu pula. Kalau nak Islam, tak nak Islam sudah. Gitu. Cikgu ni diamlah cikgu. Aduh. Silakan. And last sekali, Institut Raja-Raja Melayu pun dikekalkan. Dengan itu kontrak sosial ni sebenarnya telah membentuk Malaysia jadi hari ini lah. Tepat sekali. Sebenarnya kontrak sosial ni dah jadi asas kepada perpaduan dan kestabilan politik dekat negara kita ni sebenarnya. Kalau pemimpin tanah Melayu masa tu tak capai kata sepakat, mungkin kita tak akan capai kemerdekaan secara aman. Yang paling penting sekali, kontrak sosial ni dah tunjukkan kat kita betapa pentingnya untuk kita bertolak ansur dan saling menghormati antara kaum. Barulah masyarakat Malaysia boleh hidup bersatu padu kan. And kalau betul-betul lah kita nak kekalkan perpaduan ni, semua kaum kenalah ada sense of consideration. Fahami perspektif kaum lain. Jangan fikir kepentingan dia sendiri je. Jangan biarkan emosi-emosi akal, okey? Kita kena faham sejarah, faham sebab dan musabab kenapa satu rasa itu wujud. Kalau kita nak buat perubahan sekalipun, kita kena buat dengan cara yang matang dan berstrategi. Bukan melalak dekat media sosial macam orang gila. Fikir, kaji, bincang betul-betul, itu baru nami rakyat yang pakai otak. Sekarang, korang dah faham ke apa yang cikgu ajar? Ke nak cikgu perlu explain lagi? Kami rasa kami dah faham. Bagus, ilmu sejarah ni bukan fakta yang untuk kita hafal semata-mata untuk exam, tapi untuk kita ambil iktibar and faham kenapa sesuatu perkara itu dibuat, barulah kita ulang perkara yang sama.